Hari ni saya kasih rahsia saya. Saya kasih beritahu dengan korang macam mana saya buat sistem hidroponik saya ni. Kalau kau tengok betul-betul, ini adalah pipe PVC tau. Tengok betul-betul. Ini pipe PVC. Saya ada tulis lagi ni. PVC pipe yang saiz berapa apa semua sekali ni kan. Okay. So, saya tebuk ni pakai apa ni? Saya tebuk ni untuk letak kokopit ni kan. Saya pakai apa? So, yang ini, saya pakai yang ini. Ni saya beli dekat TikTok. Mata dia ni. So, pasang lengkap. Dia ada banyak saiz sebenarnya. Okay, dia ada banyak saiz. Ikutlah korang punya keperluan saiz apa yang korang nak. So, jimat sikit tau. So, yang ini. So, kita boleh tebuk sini. Ni saya pakai ni tebuk macam ni. Kan, tebuk macam ni. Prak apa semua sekali. Untuk tebuk lubang pipe PVC macam ni. Kalau korang nak tanam, nak tanam sayur, nak buat sistem hidroponik sendiri, apa macam saya buat ni, korang boleh gunakan mata pengorek yang macam ni untuk korek lubang-lubang untuk masukkan kita punya untuk tanam sayuran apa semua sekali. So, yang ni saya sangat-sangat recommend. So, kalau korang nak cari mata penebuk lubang PVC, korang boleh try yang ni. Yang ini dia banyak, dia bukan 2 in 1, dia 1. Dia banyak one dia. So maksudnya yang ini berbaloi lah kalau korang nak beli. Okay, yang ni saya letak dalam beg kuning. Siapa-siapa nak boleh tengok dalam beg kuning saya. Okay, Assalamualaikum.